Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Baik, apa khabar anak-anak, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang muamalat, tetapi kita malu hendak bertanya, dan untuk episod kali ini, seperti yang dijanjikan, kita akan lihat soalan-soalan berkenaan dengan tempahan atau salam dan akad istiqnaq, insya-Allah. Baik, kita lihat soalan ke-92. Dalam bulan Rejab, umat Islam berpusu-pusu ke kedai baju untuk menempah baju. Akhir Ramadan barulah diambil. Bolehkah menjual barang yang belum ada? Jawapan. Sungguh juga sebenarnya kerana menjadi asas Islam bahawa penjualan barang yang belum ada adalah salah. Ini sudah dibahaskan sebelum ini. Habisnya, macam mana dengan perniagaan begini? Haramkah hukumnya? Tidaklah haram hukumnya kerana ia adalah kes special yang terkeluar daripada asas tersebut. Dalam istilah fiqh, ia dikenali sebagai as-salam atau as-salah. Ia membawa maksud jual sesuatu yang ada sifatnya dalam tanggungjawab penjual. Penjual wajib menyediakan apa yang dipinta oleh pelanggan. Bentuk tempahan ini diharuskan kerana manusia memang berhajat kepadanya. Bayangkan jika tempahan tidak dibenarkan. Kalau tukang jahit baju, bagaimana hendak sediakan baju sedangkan manusia mempunyai saiz badan yang berbeza? Kalau tukang kuih, bagaimana hendak menyediakan kuih yang banyak jika belum tentu ada orang yang akan membelinya? Inilah hikmah sistem tempahan diharuskan dalam Islam. Keharusan tempahan ini pun sabit dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang menempah, hendaklah dia menempah dalam sukatan yang diketahui, timbangan yang diketahui dan dalam tempoh masa yang diketahui. Riwayat Bukhari. Baik, soalan ke-93. Biasanya dalam tempahan, kita membayar sebahagian duit dahulu sebagai cengkeram. Adakah cengkeram ini dibenarkan? Jawapan. Cengkeram adalah sebahagian duit daripada harga keseluruhan. Jika menempah baju yang harganya RM150, kita mungkin membayar sebanyak RM50 dahulu. Baki RM100 mungkin ketika mengambil baju yang ditempah. Mengikut konsep asal dalam tempahan, duit atau modal hendaklah diserahkan semasa membuat tempahan. Kalau lambat dibayar pun mungkin setakat 2 atau 3 hari sahaja. Jika tidak dibayar, maka jual beli cara salam tidak sah. Bahkan ia termasuk dalam muamalah yang ditegah oleh Nabi SAW yang menegah jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya bayaran daripada pelanggan pun hutang dan barang yang ditempah pun hutang juga. Jadi sepatutnya dalam contoh baju tadi, RM150 yang dibayar, bukan RM50. Walau bagaimanapun, kaedah cengkeram tidaklah termasuk dalam tegahan hadis tersebut. Ini kerana sekurang-kurangnya bayaran telah dibuat yang menunjukkan satu komitmen pelanggan terhadap jual beli cara salam. Soalan 94. Saya menempah kereta berwarna biru tetapi akhirnya mendapat warna hitam. Kena wajib terimahkah? Jawapan. Kalau tidak mengikut syarat dalam tempahan, maka tidaklah wajib diterima. Katakan kita menempah 2 kilogram garam halus daripada kedai dan telah membayar harganya sebanyak RM8. Esoknya apabila tiba waktu pengambilan, bukan garam halus tetapi garam kasar. Tauke kedai kata bahawa sama saja antara garam halus dan garam kasar kerana keduanya rasanya masin. Sungguh juga. Walau bagaimanapun sebagai pelanggan, kita berhak menuntut hak kita yang sebenar. Jika tauke kedai tidak mampu menyediakannya, maka kita berhak menuntut semula duit yang telah dibayar sepenuhnya. Mungkin boleh juga diberi tempoh agar barang tersebut disediakan oleh tauke kedai. Soalan ke-95. Saya ingin mengadakan kenduri kahwin. Oleh itu saya menempah 2 ekor lembu. Walau bagaimanapun tarikh kenduri belum tahu lagi. Lalu saya katakan bahawa apabila saya hendak buat kenduri, lembu mesti ready. Jawapan.
Oi, susahlah kalau begitu. Kalau dia memang tokai lembu, itu mungkin tak jadi masalah. Tetapi apabila tiada ada tarikh yang pasti, ini sudah menyalahi sunnah Nabi SAW yang membenarkan salam dengan syarat tertentu, antaranya mesti ada tempoh masa tertentu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud dalam tempoh masa yang diketahui. Riwayat Bukhari. Soalan ke-96. Saya tidak mahu lembu, tapi hanya mahu dagingnya sahaja. Ada sahabat saya, orang Bangladesh, kata, tak boleh kalau begitu. Jawapan. Apa dalilnya kalau tidak boleh? Mungkin tidak boleh jika berdasarkan fahaman mazhab Hanafi. Maklumlah, bukan senang untuk mendapatkan sifat daging. Walau bagaimanapun, berdasarkan fahaman mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sah. Dan memang menjadi amalan untuk kita menempah daging saja. Yang penting, tahu kadarnya berapa kati atau berapa kilogram. Daging pula daging bahagian paha saja atau bercampur dengan lemak. Jika benda-benda seperti ini jelas, hukumnya adalah sah. Soalan ke-97. Kalau beli rumah teres, rumah flat, apartmen dan sebagainya, jarang sangat ada yang sudah siap. Semuanya hanya siap di atas kertas. Tanah pula hanya baru pecah tanah. Adakah muamalat orang ramai pada hari ini menepati hukum agama? Jawapan. Rasanya jarang sangat untuk membeli rumah secara cash. Tak dapat tidak, kita terpaksa berhutang dengan bank. Jarang juga ada rumah yang sudah siap dengan CF. Oleh itu, muamalah ini termasuk dalam cara tempahan atau salam. Konsepnya barang belum ada lagi. Walau bagaimanapun, semasa tempahan dilakukan, mungkin duit belum ada lagi. Kalau begitu, ia terkeluar daripada cara salam, di mana sepatutnya duit sudah diserahkan. Walau bagaimanapun, ada syarikat yang meminta sedikit bayaran sebanyak RM500 atau RM1,000 sebagai deposit. Kalau begitu, ia sudah selaras dengan cara salam. Mengikut sebahagian pendapat para ulama, sepanjang pengetahuan penulis, khususnya ulama mazhab Hanafi, kaedah pembelian rumah begini adalah sah. Ini kerana orang ramai telah lama menggunakan kaedah ini dan biasanya jarang berlaku penipuan. Soalan ke-98. Saya dah membeli sebidang tanah dan ingin membina rumah. Oleh itu, saya meminta seorang kontraktor binaan rumah menyediakannya. Saya akan membayar berdasarkan kemajuan pembinaan rumah. Macam mana hukumnya? Jawapan. Ini mungkin termasuk dalam kaedah tempahan atau mungkin satu lagi kaedah muamalah yang hampir sama dengannya yang disebut akad istisna. Dalam kaedah akad istisna, segala peralatan seperti simen, batu, kayu dan besi disediakan oleh kontraktor. Apabila siap sepenuhnya, barulah bayaran dibuat. Boleh juga bayaran dibuat mengikut progres binaan. Akad istisna hukumnya harus. Ini kerana ia sudah diamalkan oleh orang ramai sejak berzaman lagi. Kalau dulu-dulu akad istisna ini bentuk yang simple seperti membuat kasut, peralatan rumah, songkok dan sebagainya. Ia juga bertujuan memudahkan orang ramai. Kalau peralatan diberi sendiri, itu namanya mengupah kontraktor untuk membina rumah. Soalan ke-99. Zaman cyber ini biasanya ada tempahan secara online. Duit dibayar melalui akaun bank dan barang akan dihantar selepas itu. Jawapan. Inilah antara kemudahan yang baik. Nampaknya dalam Islam tiadalah halangan untuk muamalah begini. Apabila syarikat yang menjual secara online menjalankan perniagaan dengan baik, tanpa ada penipuan, tidaklah menjadi kesalahan dalam Islam. Soalan ke-100. Kadang-kadang rasa malas hendak masak dan malas juga hendak keluar cari makanan. Senangnya, telefon kedai makan dan order siap dengan hantar sekali. Jawapan. Kalau mengikut kefahaman biasa, ia adalah order atau tempahan. Walau bagaimanapun, jika ditempah, hendaklah diberikan bayarannya dahulu. Jika tidak, ia menjadi pembelian hutang dengan hutang, di mana ianya ditegah dalam Islam. Oleh kerana ia menjadi amalan masyarakat tanpa apa-apa mudarat dan penipuan, maka nampaknya ia tidaklah menjadi kesalahan. Apabila makanan sampai dihantar, maka bayarlah duit dengan lapas, aku membeli, aku menjual. Baik, kita lihat sketsa. Sedekah penghapus dosa. Orang yang bakhil tidak memanfaatkan hartanya untuk dunia dan akhirat. Menginfakkan
yakni membelanjakan harta adalah berkat. Sebaliknya, menahannya adalah celaka. Dalam hadis lain, Nabi bersabda yang bermaksud, takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Dan sabdanya lagi, sedekah itu penghapus dosa sebagaimana air memadam api. Sedekah walaupun kecil tetapi amat berharga di sisi Allah dan digalakkan memberi sedekah pada awal pagi. Baik, kita lihat sketsa satu lagi. Implikasi liat membayar hutang. Yang pertama, putusnya hubungan silaturahim antara dua orang sahabat. Yang kedua, timbulnya permusuhan. Yang ketiga, dirundung rasa malu. Yang keempat, membawa celah kepada agama. Yang kelima, menimbulkan kehinaan. Yang keenam, belajar menipu bila sukar menjelaskan hutang. Yang ketujuh, penghutang akan sering dilanda rasa risau dan bersalah. Penganiayaan terhadap pemberi hutang apabila hutang yang diberikan dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang wang yang diserahkan kepada penghutang adalah simpanan keperluan masa depan. Yang kesembilan, jika berhutang dengan institusi kewangan yang tidak sah, akan diburu oleh institusi kewangan tersebut. Atau bahasa terkini ialah alung. Dan akhir sekali, tidak akan masuk syurga. Wa subhanallahu ta'ala a'lam. Sekian saja persoalan-persoalan berkenaan dengan tempahan, yakni salam dan akad istisna. Semoga ada manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Untuk episod yang akan datang, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan sewa, insya-Allah. Jadi sehingga bertemu lagi, saya bersudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.